Jom tengok first time saya buat beria goreng crispy. So first potong dekat tengah, buang biji lah. Tak nak biji tu. So kita sagat menggunakan penyagat yang kita beli dekat TikTok. Penyagat ni best, saya ambil saiz yang paling besar. So lebih mudah lah kita nak pegang. Dia punya pisau boleh laras. Kalau nak nipis, nak tebal, semua boleh adjust. Masukkan 2 sudu besar garam. Korang ramas-ramas macam ni. Keluarkan buih-buih yang buat beria tu pahit. Okay, so bilaslah 2-3 kali. Rendamkan lagi sekali dengan air dan garam lah. Rendam sejam 2 jam lebih kurang macam tu. Dan korang tuskan air, keringkan. Untuk tepung saya guna tepung serbaguna Bestari, tepung jagung, tepung beras. So 3 tepung ni je. Tapi kalau korang nak pakai tepung Bestari je pun boleh. Saya dah buat tadi, jadi juga. So ikut je step macam ni. Lepas tu panaskan minyak and goreng. Minyak mesti panas, api jangan terlalu perlahan. So dah siap dah lah beria goreng crispy. Jangan lupa try.